Double cheeseburger. Ada burger, ada kentang, dapat air selia. RM17.90. Macam ni, RM17.90. Bagi aku murah lah. Burger ni, kau masuk, dah masam lah. Memang masam. Jeruk timun. Aku jangan dapat jeruk timun. Dia punya daging tebal. Ya, RM17.90 bagi aku murah. Sangat murah. Ada kentang dengan air. Cakoi dan bubur RM12 dapat di satu dua keping cakoi ya. Dapat tiga cakoi dengan harga RM12. Untuk bubur satu mangkuk sambal. Oh, bubur sedap mat. Dia punya aroma bubur tu memang jahat lah. Bubur jahat mat. Oh, bubur dia rasa jahat tu. Aroma bubur tu naik tau. Cakoi dengan bubur. Bubur jahat. Kau makan dengan cakoi, kau kena dengan sambal ini jahat. RM16.50. Macam ni sekali dengan air. Bagi aku murah. Ayam dia besar-besar bagi kau. Ni ayam goreng crispy ni. Macam Medi pun ada, macam KFC pun ada. Jadi dia legend bosku. Oh, nasi lemak dia memang rasa berlemak weh. Betul rasa berlemak. Dia punya sambal ni aku boleh katakan ngam lah. Ayam goreng crispy. Ayam ni kau dapat panas-panas tau. Untuk ayam goreng ni, dia memang goreng kurang spicy tapi tak berpedas. Dia memang crispy, memang garing. Yang ni untuk menu sampai pagi, daripada pukul 8 pagi sampai 12 malam. Betul-betul punya rangup.